Para ulama sekalian, apa kata kita sepakat untuk mengharamkan forex? Setuju? Setuju. Setuju? Setuju? Setuju. Ramai orang beranggapan bahawa ijma' ulama' berlaku seperti situasi yang ditunjukkan tadi. Tapi ijma' bukan seperti itu sebenarnya. Ijma' adalah kesepakatan ulama' dalam satu-satu hukum dan ia juga merupakan sumber hukum selain Al-Quran, Sunnah dan Qiyas. Tetapi, apa yang dimaksudkan dengan sepakat sebenarnya? Apakah para mujtahid ini bermesyuarat lalu mengundi untuk mendapatkan satu-satu hukum? Definisi sepakat yang dimaksudkan adalah apabila semua para mujtahid ataupun ulama yang berautoriti melakukan ijtihad mencapai kesimpulan yang sama dalam satu-satu proses ijtihad, walaupun mereka tak pernah berjumpa, walaupun mereka menggunakan sumber yang berbeza. Umpamanya, kesemua para mujtahid ini ingin mengetahui hukum forex. Lalu mujtahid A dari Malaysia berijtihad dengan Al-Quran, mujtahid B dari Indonesia menggunakan sumber As-Sunnah, mujtahid C dari Mesir berijtihad menggunakan Qiyas, mujtahid D dari Yaman menggunakan Istishab, mujtahid E dari Madinah menggunakan amal ahli Madinah. Sekalipun tak pernah berjumpa, mereka semua sepakat mengatakan hukum yang sama. Haram. 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 Maka hukum forex pada ketika itu adalah haram. Kalau anda memahami penjelasan ini dengan baik, anda pasti tahu yang ijma' ini bukan sahaja melibatkan Al-Quran dan Sunnah. Malah dalil-dalil lain juga mungkin terlibat dalam pembentukan ijma'. Kerana itulah, ijma' merupakan satu sumber hukum yang lebih kuat berbanding Al-Quran dan As-Sunnah. Bayangkan kekuatan ijma' ini disebabkan pada abad ke-21 kesemua para mujtahid A, B, C, D dan E tadi telah berijtihad dan mencapai kesepakatan hukum haram pada penggunaan forex, maka para mujtahid pada abad ke-22 tak boleh berijtihad lantas mendapat hukum selain haram pada forex. Jika mereka melakukan proses ijtihad lalu mereka mencapai sesuatu hukum yang menyalahi ijma' seperti hukum forex adalah sunnah, maka mereka perlu mengulangi kembali proses ijtihad mereka. Mengapa? Ini kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sekiranya kita mengatakan bahawa kesepakatan ulama' pada abad ke-21 adalah salah, maka kita sudah menyalahkan pengiktirafan Allah terhadap jalan orang-orang yang beriman. Sekiranya anda berminat dengan video seperti ini, jangan lupa tekan butang like. Sehingga berjumpa lagi dalam video selanjutnya.